Hai, selamat datang. Pernahkah anda pandang carta keuangan, pastu rasa macam tengah tengok tulisan alien? Pening kan? Jangan risau. Hari ni kita akan pecarkan kod rahsia pasaran ni sama-sama. Kita akan belajar bercakap dalam bahasa pasaran. Guna apa? Guna carta lilin Jepun atau candlestick. Percayalah, ini bukan sekadar graf. Ini seni untuk faham apa yang pasaran tengah fikirkan. Tak kisahlah anda ni trader baru ke atau dah otai, soalan ni mesti selalu bermain kat kepala kan? Sekarang ke masa terbaik nak beli? Atau patut ke aku jual sekarang? Adakah harga ni dah sampai puncak? Atau ini peluang kemasan untuk beli masa harga tengah jatuh? Inilah soalan-soalan cepu mas yang akan kita cuba jawab dengan kuasa carta lilin. Okey, macam kita belajar bahasa baru, mestilah kena mula dengan ABC dulu kan? Nah, dalam bahasa pasaran ni, abjad kita ialah sebatang lilin. Betul, satu je. Kalau kita dah boleh faham cerita di sebalik satu lilin ni, percayalah, kita dah selangkah lebih dekat nak faham pasaran secara keseluruhan. Okey, jom kita bedah siasat sebatang lilin ni. Setiap satu lilin ni ada 4 data penting. Harga buka, harga paling tinggi, harga paling rendah dan harga tutup. Bahagian badan yang gemuk tu kita panggil real body. Kalau badan dia warna hijau atau putih, maksudnya harga tutup lebih tinggi dari harga buka. Yeay, pembeli menang. Tapi kalau badan dia merah atau hitam, maksudnya harga tutup lebih rendah. Penjual pula yang conquer. Garisan halus ke atas dengan bawah tu, itu kita panggil shadow atau sumbu. Dia tunjukkan rekod harga tertinggi dan terendah dalam satu sesi tu. Simple kan? Baiklah, abjad kita dah kenal. Sekarang, kita nak cantumkan abjad-abjad ni untuk jadi perkataan. Setiap bentuk dan saiz lilin yang berbeza ni sebenarnya adalah gambaran visual pertarungan sengit antara pembeli, sea bulls, dengan penjual, sea bears. Ia tunjukkan kita psikologi dan sentimen pasaran secara live depan mata kita. Tengok ni. Beza dia macam langit dengan bumi. Lilin putih yang panjang dan padu ni, ini isyarat jelas yang pembeli tengah mengawal pasaran sepenuhnya. Dari mula sampai habis. Memang bullish habis. Sebaliknya pula, lilin hitam yang panjang ni menunjukkan penjual yang dominan secara total. Tak payah nak teka-teka lagi siapa yang menang hari tu. Tapi, macam mana pula kalau pertarungan tu berakhir seri? Di sinilah munculnya spinning top dan doji. Tengok, dua-dua ni badan dia kecil je kan? Ini tanda yang pembeli dengan penjual dah penat berlawan tapi tak ada siapa yang menang. Doji ni lagi special sebab harga buka dengan tutup dia hampir sama. Ini adalah signal paling kuat yang pasaran tengah tak tentu arah dan mungkin tak lama lagi dia akan pilih satu arah yang baru. Jom kita level up sikit. Bila kita dah boleh gabungkan perkataan-perkataan tadi menjadi ayat, kita akan mula nampak corak-corak yang lebih besar. Dan corak-corak inilah yang selalunya bagi kita amaran awal yang trend pasaran mungkin akan buat U-turn. Okey, yang pertama, corak hammer atau tukul. Selalunya dia muncul lepas harga dah jatuh lama. Bayangkan macam ni, penjual cuba sedaya upaya tukul harga tu ke bawah. Sebab itulah sumbu bawah dia pancang. Tapi tiba-tiba, geng pembeli datang sebagai hero dan tolak harga tu naik balik sebelum pasaran tutup. Ini signal harapan yang mungkin dasar pasaran dah dijumpai. Sekarang, perkenalkan corak bullish engulfing. Ini antara signal beli yang paling power. Cuba tengok macam mana lilin putih yang besar tu seolah-olah telan habis lilin hitam sebelum dia. Ini macam satu pengumuman besar dari pembeli. Okey geng penjual, masa korang dah habis. Sekarang kami pula ambil alih. Momentum dah bertukar tangan. Kalau nak cari isyarat jual pula, kita ada shooting star atau tahi bintang. Dia ni macam kembar jahat si hammer tadi. Selepas trend tengah naik, pembeli cuba nak lonjakkan lagi harga tinggi-tinggi. Tapi gagal. Penjual muncul dengan tiba-tiba dan hempas harga jatuh semula. Ini amaran awal yang parti mungkin dah nak sampai ke penghujungnya. Dan yang ini pula, corak Evening Star. Sebuah cerita 3 babak yang sangat dramatik. Babak pertama, lilin hijau panjang, menunjukkan pembeli masih berpesta. Babak kedua, lilin kecil, menandakan keraguan dah mula timbul. Dan babak ketiga, finale dia. Lilin merah yang besar, mengesahkan penjual dah berjaya rampas kuasa. Satu kisah lengkap tentang pembalikan arah. Okey, kita dah belajar abjad, perkataan dan ayat. Sekarang, masa untuk belajar tata bahasa pula. Sebab apa? Sebab kalau kita guna corak lilin ni semata-mata, kadang-kadang kita boleh dapat isyarat palsu. Kena dipu lah kiranya. Jadi untuk jadi trader yang lebih bijak, kita kena tapis isyarat-isyarat ni. Caranya, kita gabungkan kebijaksanaan dari timur, iaitu candlestick, dengan alatan teknikal dari barat, iaitu indikator.
Jadi, poin paling penting kat sini ialah jangan sesekali letak taruhan hanya pada satu isyarat. Pengesahan atau confirmation adalah kawan baik kita. Macam yang Arthur Sklarov cakap, bila banyak bukti menunjuk ke arah yang sama, barulah kes kita jadi lebih kukuh dan meyakinkan. So, kaedah penapisan yang pertama, kita guna oscillator macam RSI. Logik dia senang je. Corak-corak pembalikan arah ni akan jadi lebih power bila pasaran berada kat tahap yang ekstrim. Jadi kita cuma layan isyarat beli macam hammer tadi bila RSI tu ada kat zone oversold atau terlebih jual. Dan sebaliknya, kita hanya pertimbangkan isyarat jual macam shooting star bila RSI ada kat zone overbought atau terlebih beli. Kaedah kedua, dan ini sangat penting, jangan lawan arus. Kita guna moving average 50 hari ni macam kompas untuk tahu mana arah trend utama. Kalau harga bergerak di atas garisan MA, maksudnya trend tengah menaik. So, kita fokus cari isyarat beli je, abaikan isyarat jual. Kalau harga kat bawah MA, trend menurun, jadi kita cari peluang untuk jual. Ingat, the trend is your friend. Okey, jom kita satukan semua ilmu tadi dalam satu contoh praktikal. Tengok kat sini, kita ada corak bullish engulfing yang sangat cantik terbentuk. Pada masa yang sama, kalau kita tengok kat bawah, indikator RSI pun baru je keluar dari zone oversold. Ini bagi kita dua pengesahan yang momentum beli memang kuat. Bila isyarat timur dan barat ni setuju, barulah kita dapat satu setup dagangan yang jauh lebih meyakinkan. Banyak juga info baru hari ini kan? Jangan risau, anggap je slide ni sebagai nota pocket atau cheat sheet untuk anda. Saya galakkan anda ambil screenshot sekarang. Ia rumuskan semua corak utama yang kita bincangkan tadi, sangat-sangat berguna untuk rujukan pantas nanti. Tahniah, anda baru sahaja habiskan kursus kilat bahasa pasaran. Dari belajar abjad hinggalah faham tata bahasa yang betul. Ingat, gabungkan analisis candlestick dengan indikator teknikal yang lain adalah strategi yang terbukti berkesan untuk tingkatkan peluang dagangan anda. Untuk lebih banyak perkongsian ilmu macam ni, jangan lupa subscribe saluran YouTube Smart Wallet Investor. Kita jumpa lagi dalam perkongsian akan datang.